Peppa Pig telah berada di skrin kita selama lebih 20 tahun dan dalam tempoh itu, hampir segala-galanya tentang rancangan ini telah berubah. Intro, rumah, watak-watak, animasi, tiada apa yang kelihatan atau terasa sama seperti pada tahun 2004 dahulu. Dan hari ini, kita akan mengupas dengan tepat bagaimana Peppa Pig berkembang dan beberapa perubahan ini pasti akan mengejutkan anda. Mari kita mulakan dengan asal-usulnya. Peppa Pig mula disiarkan pada tahun 2004, tetapi rancangan ini sebenarnya dicipta 2 tahun sebelum itu, iaitu pada tahun 2002 oleh animator Neville Astley dan Mark Baker. Dan versi asalnya berbeza daripada apa yang kita kenali hari ini. Dalam episod perintis yang pertama, pencerita akan memperkenalkan Peppa dan keluarganya. Dia pada dasarnya menceritakan setiap tindakan keluarga babi itu. Terdapat sangat sedikit dialog. Dan pencerita juga menggambarkan Peppa sebagai sedikit suka mengarah, tetapi masih seorang kakak yang hebat dan anak perempuan yang baik. Kadang-kadang, Peppa boleh menjadi terlalu suka mengarah. Menjelang rancangan itu ditayangkan secara rasmi pada tahun 2004, ia sudah kelihatan dan terasa sangat berbeza daripada cadangan asal. Dan ia tidak pernah berhenti berubah sejak itu. Salah satu perubahan terbesar dan paling ketara dalam rancangan ini ialah rumahnya. Selama 20 tahun, keluarga babi itu tinggal di sebuah bangunan tunggal yang ringkas dengan pintu kuning menghadap ke sebelah kiri bukit. Itu sahaja. Tetapi sekarang, rumah itu sudah berubah sepenuhnya. Pintu masuk telah dipindahkan ke sebelah kanan, terdapat tingkap baharu, sebuah garaj telah ditambah, walaupun keluarga itu mungkin tidak akan menggunakannya untuk meletakkan kereta. Kini, terdapat gelongsor di taman untuk kanak-kanak. Rumah lama juga mempunyai antena TV di atas bumbung yang kini telah tiada. Dan di dalamnya, perubahan juga sama besar. Terdapat dapur yang lebih besar, ruang tamu baharu dengan TV skrin rata, bilik tidur berasingan untuk ketiga-tiga anak. Keluarga babi benar-benar telah menaik taraf. Dan sejak rumah itu berubah, pembukaan rancangan juga berubah bersamanya. Dalam intro lama, Peppa akan muncul berdiri di atas logo rancangan dan kemudian jatuh ke rumput di halaman belakang. Tetapi dalam versi baharu, perkara pertama yang kita lihat ialah rumah baharu itu. Dan Peppa berjalan terus keluar daripadanya. Langit kelihatan lebih cerah dan biru. Dan cara Peppa memperkenalkan keluarganya adalah sangat berbeza. Sebelum ini, setiap watak akan mendengus. Tetapi sekarang, tiada siapa yang mendengus lagi. Mereka hanya ketawa. George dulu akan berlari ke arah Peppa dan berhenti di hadapannya. Tetapi sekarang, dia melompat ke arah Peppa dan jatuh ke tanah. Dan sejak bayi Evie kini menjadi sebahagian daripada keluarga, Peppa menarik masuk sebuah kereta sorong bayi ke dalam bingkai. Malah, ibu bapa pun bertukar posisi. Mummy Pig dulu masuk dari sebelah kiri dan Daddy Pig dari sebelah kanan. Tapi sekarang, mereka sudah bertukar tempat. Perubahan kecil. Tapi bila anda perasan, selepas itu anda akan sentiasa nampaknya. Ketika Peppa Pig mula ditayangkan, keluarganya ringkas sahaja. Hanya 4 ahli. Peppa, George, Mummy Pig dan Daddy Pig. Dan selain mereka, kita ada Nenek dan Datuk Pig, Pakcik dan Makcik Pig, sepupu Chloe dan bayi Alexander. Tapi perlahan-lahan, itu semua berubah. Makcik Dottie adalah ahli baru pertama dalam keluarga Pig. Dia telah disebut sejak tahun 2011, tetapi tidak benar-benar muncul dalam rancangan itu sehingga tahun 2025. Didedahkan sebagai kakak Mummy Pig yang telah lama terpisah yang tinggal di negara lain. Dan kemudian, datanglah perubahan terbesar sekali, bayi Evie. Tiada siapa yang menjangkakan anak ketiga dan kehadirannya benar-benar mengubah dinamik keluarga. George berubah daripada anak bongsu kepada anak tengah. Keluarga yang bermula dengan 4 orang, kini telah berkembang menjadi 5. Jika anda kembali menonton episod-episod terawal, Peppa sebenarnya agak jahat. Dia suka mengarah, kasar kepada George dan mempunyai tabiat menertawakan orang lain apabila mereka tidak dapat melakukan sesuatu. Dia ketawakan Daddy Pig kerana tidak pandai bermain bola sepak dan juga suka mengarah Suzy. Tetapi, apabila rancangan itu berkembang dan mula mencapai jutaan kanak-kanak di seluruh dunia, pencipta rancangan jelas memutuskan untuk melembutkan wataknya. Peppa yang baru lebih baik hati, lebih sabar dan jauh lebih mengambil berat terhadap orang di sekelilingnya. Dia masih ada masa-masa tertentu, tetapi sikap jahat yang pernah mendefinisikan wataknya pada awal dahulu telah hilang sepenuhnya. Pada musim-musim awal, dunia sangat kecil. Bandar Peppa, taman,
kebun Grandpa Pig, sekolah. Itu sahaja pada asasnya. Tetapi selama 20 tahun, semuanya berubah. Keluarga babi kini telah mengembara ke Perancis, Itali, Australia dan juga bandaraya New York. Setiap perjalanan memperkenalkan watak baharu, budaya baharu dan cerita baharu yang musim-musim awal tidak dapat ceritakan. Sekarang, ini satu perubahan yang hampir tiada siapa perasan. Langit. Pada musim-musim awal, langit di dunia Peppa sangat ringkas. Biru muda dengan beberapa awan pada waktu siang, gelap dengan bintang pada waktu malam dan kadang-kadang ribut atau bersalji bergantung pada episod. Itu sahaja. Tetapi dalam musim-musim terbaru, langit telah berubah sepenuhnya. Kini anda boleh melihat tona oranye dan ungu semasa matahari terbit dan terbenam. Dalam episod di mana Daddy Pig sedang membuat sos keju, terdapat warna langit yang memang tidak pernah muncul dalam rancangan itu sebelum ini. Ia adalah satu perincian kecil, tetapi ia menunjukkan betapa lebih banyak perhatian dan penelitian dicurahkan kepada setiap episod sekarang berbanding 20 tahun lalu. Dan bukan hanya langit yang telah berubah, animasi itu sendiri juga telah berkembang jauh. Pada awalnya, rancangan ini ringkas dan rata, yang merupakan sebahagian daripada tarikannya. Tetapi sekarang, para animator melakukan perkara yang mustahil dilakukan pada beberapa musim pertama. Warnanya lebih terang dan animasinya lebih terperinci. Contoh yang hebat ialah episod Hari Pancake, di mana Cik Arnab memasak di sebuah restoran mewah. Kita dapat lihat dia memecahkan telur, memotong bahan-bahan dengan pantas dan menyulap pancake di udara. Animasi yang lancar dan terperinci seperti itu memang tidak wujud dalam Peppa Pig awal. Rancangan ini sentiasa menyeronokkan untuk ditonton, tetapi dari segi visual, ia kini berada dalam liga yang sangat berbeza berbanding ketika ia bermula. Mari kita bincangkan tentang teknologi, kerana dunia Peppa memang sudah benar-benar setanding dengan dunia sebenar. Pada musim-musim awal, keluarga babi itu mempunyai televisyen kotak lama, jenis yang nampak seperti patut berada di muzium. Komputer mereka juga sama usang. Tetapi sekarang, ruang tamu mereka mempunyai skrin rata moden yang besar. Pejabat Ibu Peppa pula dilengkapi dengan komputer berteknologi tinggi. Peppa mengambil gambar menggunakan telefon pintar. Dan ayah Peppa juga telah memasang kamera dengan monitor di rumah. Untuk sebuah rancangan yang ditujukan kepada kanak-kanak kecil, hakikat bahawa ia mengikuti perkembangan teknologi moden sebenarnya adalah sesuatu yang besar. Dan ia akan menjadi lebih relevan apabila rancangan ini diteruskan. Sekarang mari kita bincangkan tentang kereta itu. Pada permulaan rancangan, ayah Peppa memandu sebuah kereta convertible merah. Mudah, klasik, tiada rumutan. Tetapi pada suatu hari, dia pulang ke rumah dengan sebuah kereta elektrik biru yang baru. Dan kereta ini mempunyai nama Roger. Roger boleh bercakap, dia boleh memandu sendiri dan dia pernah hampir mendapat saman letak kereta kerana polis tidak pasti sama ada kereta pandu sendiri sebenarnya sah di sisi undang-undang. Namun akhirnya, ayah Peppa kembali menggunakan kereta merah lama itu. Tetapi kini, ada satu lagi perubahan. Dalam episod Test Drive, ayah Peppa membeli sebuah lagi kereta elektrik baharu. Kali ini dengan bumbung dan tanpa keupayaan untuk bercakap. Dan sebab untuk naik taraf ini sebenarnya sangat menyentuh hati. Dia membelinya kerana keluarga memerlukan lebih banyak ruang dan keselamatan yang lebih baik untuk ketibaan bayi Evie. Dan itu membawa kita kepada Evie. Salah satu perubahan terbesar yang pernah dibuat oleh rancangan ini. Tiada siapa yang menjangka anak ketiga akan menyertai keluarga Peppa. Dan ketibaannya benar-benar mengubah arah tuju siri ini. Tetapi perkara paling menarik tentang Evie bukan sahaja kerana dia wujud, tetapi tanda kecil berbentuk hati di pipinya. Kerana dalam 20 tahun, Peppa Pig tiada watak yang pernah mempunyai tanda seperti itu. Setiap babi lain dalam rancangan ini kelihatan sama. Jadi, kenapa Evie ada tanda hati di mukanya? Adakah ia sekadar pilihan reka bentuk yang comel atau ada sesuatu yang lebih di sebaliknya? Dan George juga telah berkembang dengan ketara. Sepanjang kebanyakan sejarah rancangan ini, perbendaharaan kata George pada dasarnya hanya terdiri daripada satu perkataan, dinosaur. Dinosaur. Tetapi dalam episod-episod terbaru, George sudah bercakap dalam ayat penuh. Dalam satu episod baru-baru ini, di mana Peppa dan George pergi membeli aiskrim, George sudah menyebut perkataan yang sebenar. Daripada budak yang dulu hanya menangis dan sebut dinosaur, itu satu perubahan yang besar. George sedang membesar dan nampaknya rancangan ini akan terus menonjolkan perkembangan itu dalam musim-musim akan datang. Dan akhirnya, salah satu perubahan paling menarik dalam rancangan ini ialah
bagaimana imajinasi kini ditunjukkan di skrin. Dalam episod-episod lama, apabila watak membayangkan sesuatu, anda sebenarnya tidak pernah melihatnya. Dalam episod Pretend Friend, Suzy membayangkan seorang kawan bernama Leo Lion. Tetapi Leo Lion tidak pernah muncul di skrin. Anda hanya perlu mempercayai kata-katanya sahaja. Tetapi sekarang, apabila watak membayangkan sesuatu, kita sebenarnya dapat melihatnya berlaku di depan mata kita. Episod lava adalah contoh yang sempurna. Di sini, keluarga Pig sedang bermain permainan olok-olok di mana mereka berpura-pura lantai itu adalah lava dan seluruh bilik berubah menjadi suasana lava tepat di depan mata anda. Ia adalah perubahan kreatif yang menjadikan rancangan ini jauh lebih seronok untuk ditonton dan ia membuka dunia baharu penuh kemungkinan penceritaan untuk episod-episod akan datang. Jadi, selepas 20 tahun, Peppa Pig masih lagi berubah. Dan sejujurnya, yang terbaik mungkin masih akan datang.